terus tengok Asla. Thank you. Oh, ketam. Tak ikut tengok kahwin ni Afa ke tak? Macam ni jelas saya duduk bilik rumah. Sebab Asla tak sihat sangat korang. So Asla macam malas nak pergi jauh-jauh. Nanti lagi lambat sihat. Asla bukan demam, tapi Asla dah pergi klinik semua kan. Dia macam ada radang tekak macam tu lah. And ada virus apa tak. Tapi tak teruk pun. Dia just macam dekat bahagian tenggorokan gitu. Jadi saya kena elak daripada berjumpa orang ramai untuk kebaikan lah. Sebab sekarang ni saya punya tekak tengah ada radang, yada-yada kan. So jadi saya malas nak keluar rumah. Nak keluar rumah pun tak best weh. Kadang nak borak dengan orang pun asyik batuk. Kau faham tak kalau macam tengah tak sihat kan, lepas tu korang asyik batuk kan. Nak bercakap, nak jumpa orang pun jadi macam tak best. Sebab takut takut orang tak selesa macam tu. Asla buat les sekejap je. Mungkin sampai 9 suku. Sebab Asla tak nak banyak cakap. Nanti takut lagi teruk. Asla kena kurangkan bercakap. Kena minum air suam je. Tekak sakit ke? Ya. Korang konten ni Asla dah hapus kat YT tau. Kaki pun tak okey lagi. Dah tengok. Thank you yang dah tengok. Yang belum tengok korang boleh pergi singgah YT Asla. Sebab Asla tadi tak sempat nak buat live. So yang belum tahu boleh tengok YT Asla. Kenapa kaki Asla? Kaki Asla hari tu dia terplay on macam tu lah. Lepas tu jadi bengkak urat. Thank you. Buat apa baring je. Habis tak tahulah ada post konten ke tak ada. Semalam Asla pergi IKEA kan. Asla beli perabot baru, kapet baru. Lah macam nak raya dah. Kembali partner dengan Asus. InsyaAllah keputusan semuanya di tangan Abang. Partner sepatutnya Isnin minggu depan. Tapi tak tahu lagi. Ikutlah berganjak ke. Malam ni upload konten. Saya baru upload tadi. Awak petang tadi. Takkan nak 2 kali sehari. Dah tak ada stok konten dah. Asal dah post petang tadi korang. So dah ada dekat YT dah.
Jadi boleh pergi tengok sekarang. Asal buat live ni pun tak lama juga. Sebab Asal tak nak banyak cakap. Nak Asus. Keputusan di tangan Abel guys. Saya tak tahu. Tengoklah nanti macam mana, okay? Saya dah 2 kali dah pergi klinik. 3 kali dah pergi klinik. Sama je. Lagi 5 minit saya end live lah. Berdebar takut Asus tak come back. Tak tahu. Saya okey je dengan siapa-siapa. Mungkin solo. Perempuan takkan ada yang solo. Sebab yang terlebih lelaki sekarang. Rasa saya dah fikir lah daripada biarkan lelaki terlebih dan solo kan. Asal rasa Asal nak 2 lah partner. Yang pasti Asal tak minta banyak. Asal dapat 2 partner pun okey. Jadi trio. Tapi Asal nak yang macam sementaranya stok kacak. So saya nak yang stok-stok kacak macam tu lah. Dengan mak kodok. Tak nak mak kodok. Takutlah nanti kan live dengan orang lain. Tenggelam syik saya nanti. Bukan kacik. Dia macam Kabel kata lelaki sekarang kita terlebih 3 ke 4 orang macam tu kan. Nanti lelaki sekarang lebih 3 ke 4 orang. So akan ada lelaki yang solo. Jadi daripada kita biar dia solo kesian, baik kita ambil je dia jadi trio. So asal ada 2 partner. Okay kan? Dia bukan gatal korang. Dia mengambil kesempatan dan screen time. Kalau boleh 2 partner, boleh dapat screen time dekat 2 partner, apa salahnya kan? Kita kena mengejar kesempatan yang ada. Kita tak boleh duduk sahaja dan melihat orang lain maju. Kita kena maju. Siapa diorang tu? Saya tak kisah siapa-siapa pun. Dengan Noah pun okey. Dengan siapa-siapa pun okey. Tak kisah. Dengan Syami kalau boleh saya nak elak. Dengan Syami susah lah korang. Sebab Syami sekarang ni dengan Sophie, diorang dah banyak gila job kat luar. Even job raya pun diorang photoshoot berdua. So kalau saya partner dengan Syami,
saya akan jadi bayang-bayang Syafi. Sebab apa? Sebab diorang photoshoot sekali, buat live sekali. Kiranya diorang dah banyak job yang diorang dah deal dekat luar. Cuma tunggu tarikh dia je. So jadi tak tahulah. Jadi saya rasa saya tak nak jadi bayang-bayang. Belum beri partner lagi. Rasanya tu kot. Saya tak nak partner dengan Mal Kodok dengan Syami. Antara dua tu je. Kalau Mal Kodok, kenapa saya tak nak partner? Sebab adalah sebab dia. Kalau Syami, kenapa saya tak nak partner? Sebab Syami dengan Sophie diorang dah banyak deal job dekat luar. Ini saya tahulah daripada Sophie sendiri kan. Syami pun dengan Sophie diorang ada banyak photoshoot. Raya nanti, Raya collection, live time bulan puasa nanti diorang banyak dah. Jadi kalau saya partner dengan Syami, lepas tu nanti diorang still akan dapat vitamin Syafi tu. Jadi saya punya partner nanti susah nak naik. Macam tu. Faham tak? Ya, Syafi tengah busy. Diorang ada photoshoot raya, ada live puasa, live raya semua. Dengan Mal Kodok pun tak nak. YTJT. Harry pun Harry saya tak nak lah korang. Boring lah guys dengan Harry tu. Sebab mana-mana pergi ada muka dia. Takkan nak partner dengan dia juga. So macam just get boring with Harry. I'm so boring dengan Harry tu. You know. I need time without Harry. Every time ada Harry. Pergi kerja, balik kerja. So I'm so boring with Harry. Jadi I need time without Harry. Jadi I need partner lain selain pada Harry. Tapi Asri ramai peminat. Ya. Biarlah. Tak payahlah silakan ambil dengan Harry tu. Asal dengan Harry tak payah ambil pun tak apa. Sebab korang always cari nampak vitamin. So kita orang tak perlu comeback pun. It's okay. Rindu Together on cam. Dalam kontak Abel ada je. Kat kontak Abel korang selalu je ada edit vitamin Asri. So itu okey lah kan. Asal perlukan lelaki lain pula yang stok yang kacak sikit. Asal macam rasa rambang sikit lah mata tu. Sebab sekarang ni banyak pula stok kacak yang masuk. Dan Asal rasa Asal okey je siapa-siapa. Comeback Asus pun okey. Dengan orang lain pun okey. Rif ke, Capik ke, Ambri ke, mana-mana okey je. Kecuali Asri, okey.
ringan dengan siapa. Dengan siapa-siapa je pun okey. Sakit tekak lah korang. Saya rasa saya nak end live lah. Sebab saya rasa limit saya dah habis dah percakapan. Asal dah 3 minggu dah batuk sakit tekak korang. Asal bercakap dalam konten habis je. Itu je Asal punya limit. Konten habis Asal bercakap. Habis je konten habis tu Asal dah diam dah. Makan ubat tadi petang dah, malam belum lagi. Pergi farmasi, saya dah pergi klinik 3 kali dah korang. Sebab saya batuk kering dah 3 minggu. Secoklat sakit tekak ke gula-gula ke, saya rasa dah tak berkesan. Strepsil ke tu semua dah tak berkesan dah. Saya sekarang ni makan ubat klinik je. Minum asam jawa. Saya minum madu. Dapat antibiotik. Banyak ubat aku. Dah ada 4 jenis. So kena makan sekali. Dah lah ubat tu jenis pahit-pahit. Kena makan nanas. Kenapa dengan nanas? Air kelapa mana boleh. Kalau selama minum air kelapa, hilanglah ubat-ubat yang Asla makan. Tapi saya tak demam. Kalau kelapa macam untuk demam kan. Okay lah guys, saya rasa saya nak end live lah. Saya punya limit masa bercakap dah habis. Kalau tak saya akan batuk teruk yang sangat-sangat sampai muntah. Jadi saya kena start diam. Thank you korang untuk tips-tips kicap lah, kelapa, asam jawa dan sebagainya. InsyaAllah saya akan ikut. Dan korang yang mana di dalam ni, lepas saya end live, korang bolehlah singgah YT saya untuk tengok konten siang tadi. Aiskrim vanila insyaAllah. Thank you guys untuk yang mendoakan cepat sembuh. Sebab Asla punya percakapan dah sampai tahap limit dia. Asla rasa nak batuk yang teruk sekarang ni. Asla tengah tahan. Jadi kita jumpa lagi di hari lain. Okay, kalau saya dah sihat sikit. Korang doakan Asla cepat sembuh tau. Sebab Asla ada banyak gila kerja nak buat yang perlu gunakan suara. Dan rasa sangat tak selesa bila sakit tekak dan batuk-batuk. Baik korang, thank you yang doakan. Dan thank you juga yang dah tengok Asla punya konten petang tadi. Bye guys, see you again.